Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Dayan Mikael, wartawan SMART. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid. Terusnya, saya akan menemu ramah guru besar sekolah kami, Encik Asli bin Ismail. Jom. Assalamualaikum dan selamat pagi guru besar. Waalaikumsalam dan selamat pagi Dayan Mikael. Saya nak tanya tentang majlis simbolik pemakaian jalur gemilang pada hari ini. Baik, program pada pagi ini iaitu pemakaian jalur gemilang kepada seragam murid telah berjaya kita laksanakan. Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid kerana dapat memakai dan juga menghayati apa tujuan kita adakan pemakaian jalur gemilang kepada seragam murid lah. Apakah harapan guru besar kepada kami semua? Baik, harapan cikgu kepada semua murid Sekolah Kebangsaan Sungai Marong, pertama sekali dapat menghayati apa tujuan pemakaian jalur gemilang kepada murid-murid lah. Iaitu yang pertama, kita nak terapkan semangat patriotisme, semangat kecintaan kepada negara. Yang kedua, jati diri. Sebab apa? Dengan pakai jalur gemilang, murid-murid akan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Yang ketiga, mungkinlah kamu dapat mengenali jalur gemilang itu dari segi berapa jalur dia, apa simbol yang ada, kan? Bulan bintang apa maksud, bulan sabit tu apa maksud dan sebagainya. Dan bila kita dah tahu, maknanya perkara itu akan jadi orang kata apa, tersemat di dalam dada kita dan akhir sekali kita akan ada rasa patriotisme kepada negara. Itu ya. Apakah pesanan dan ingatan kepada kami semua? Baik, pesanan daripada cikgu kepada semua murid Sekolah Kebangsaan Sungai Marong, agar dapat menjaga lencana itu. Jagalah lencana itu macam kamu jaga diri sendiri. Sebab ini lencana itu sebenarnya adalah lambang, lambang jati diri negara kita. Jadi maksudnya kalau kalau hilang mungkin kamu kena ganti baliklah, kena beli, dan sentiasa menjaga keselamatan sebagaimana yang kamu jaga diri kamu sendirilah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua atas kerjasama dan perhatian. Hai Lokman, apa khabar? Khabar baik. Bilakah kita kena pakai lencana jalur gemilang ini? Setiap hari lah pergi sekolah pakai lencana jalur gemilang ini. Hai Faruqi. Hai Dayan. Perlukah kita memakai lencana jalur gemilang pada waktu PJ? Tidak perlu. Kita hanya memakainya bila kita memakai baju seragam. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam Dayan. Pada pendapat awak, apakah tujuan kita memakai lencana jalur gemilang ini? Pada pendapat saya, tujuan kita memakai jalur gemilang ini adalah untuk menyemarakkan semangat patriotisme dalam diri murid. Lencana dipakai penuh bangga. Cinta negara tak kira usia. Itu sahaja daripada saya, Dayan Mikael.